Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya nak ceritakan tentang update ataupun kemaskini yang terbaru untuk Honda Future yang saya beli second hand. Jom. Okey, setelah beberapa bulan memiliki Honda Future second hand ni, kemaskini yang saya buat ialah saya dah repair bahagian clutch. Pertama, bahagian clutch telah dibaik pulih, yang mana sebelum ni clutch dah mula slip dan bunyinya agak bising. Sekarang clutch dah tukar clutch plate, tukar auto, dan bahagian clutch bahagian top dah overhaul. Blok telah rebore balik, piston 0.50, enjin dah semakin senyap dan semakin lembut lah. Ini enjin dia. Okay, untuk spark plug saya dah pakai NGK G Power. Untuk luaran bahagian mata dah tukar kepada LED. Fork juga telah baik pulih. Kalau sebelum ni minyak bocor sebab dah ada karat pada krom ni, dah tukar sepasang. Servis minyak apa semua dah tak bocor dah. Brake pad dah tukar kepada RCB. Yang lain semua standard. Lever brake dah pakai lever brake Espada yang LC punya sebelah kanan. Untuk rantai dan sprocket saya pakai 1435 untuk dapat ringan sikit lah top speed asal. Sebab saya pun badan ringan, kalau berat tu boleh dah 35 kan, kena up kepada 38, 37. Rantai daripada SSS. Meter instrumen juga telah ditukar kepada LED, menggantikan semua mentul yang biasa. Daripada neutral 1, 2, 3, 4, signal kiri kanan dan lampu meter semua dah ditukar kepada LED. Ditambah digital voltmeter untuk membaca keadaan bateri. Untuk switch signal dah tukar kepada yang ada signal kecemasan. Kemudian saya dah tukar grip, handle yang baru. Yang sebelum ni dah teruk sangat lah, dan saya kekalkan yang biasa sebab saya nak balancing ni ada balik. Kalau tukar yang aftermarket, takut benda ni tak boleh pasang balik, tak syok lah. Side mirror adalah tukar yang baru, yang original bentuk punya. Motor ni dah dipasang dengan phone holder. Senang lah nak ride touring kan. Dia boleh support. Kedudukan dia. Okay, yang terbaru ialah penukaran stiker badan Honda Future ni daripada yang V1 punya kepada yang V2 kalau tak silap. Dia corak grafik yang lebih menarik lah. Dia ada warna merah, kuning sikit, silver sikit, dan dia lebih besar. Permukaan stiker dia. Harga pun lagi mahal daripada yang biasa. Setakat ni pemilikan Honda Future ni puas hatilah untuk kegunaan biasa. Kan nak kejar LC 135 tu tak dapat lah kan. Untuk santai sangat berbaloi.